Datang tetamu dari seberang, jauh berjalan penuh harapan, mesra terjalin silaturahim gemilang, menyatu budaya dua negara jiran. Assalamualaikum dan salam ilmu tonggak jaya. Anda bersama saya, Nur Ali Alisha, selaku wartawan anda dari TV PSS Al-Falah pada hari ini. Program yang sedang berlangsung pada hari ini ialah program Kenali Malaysia sempena lawatan Thailand Suratani to School yang dijalankan pada 6 Oktober hari Isnin bermula jam 8 pagi hingga 10.30 pagi. Program ini juga dianjurkan oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Baru Sintok dengan penglibatan daripada Suratani to School yang terdiri daripada 105 orang pelajar serta 8 orang guru pengiring. Tanpa meninggalkan masa, mari kita ke sesi temu bual bersama wakil yang terlibat dalam program ini. Bersama dengan saya sekarang dua orang pelajar daripada Suratani to School Thailand. Bolehkah anda kongsikan apakah pengalaman menarik sepanjang berada di dalam program seperti ini? โอเคนะคะคำถามมีอยู่ว่าเราได้ประสบการณ์อะไรบ้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะก็คือได้รู้จักเพื่อนใหม่ค่ะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ได้กินของอร่อยๆที่ทางโรงเรียนจัดให้ด้วยค่ะได้เล่นกีฬาต่างๆที่มาเลครับแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษามาเลแล้วก็ได้รู้วัฒนธรรมของมาเลว่าเป็นยังไงครับ Mereka menyatakan bahawa mereka dapat mengenali kawan baharu dan dapat mencuba makanan tradisional yang sedap dan dapat bermain permainan Malaysia dan mempelajari bahasa Melayu. Baiklah, kapungka. Bersama dengan saya sekarang dua orang guru pengiring dari Suratani to School Thailand. Bolehkah puan kongsikan manfaat yang dapat diperoleh dalam program seperti ini? คือได้ผลประโยชน์หรือได้ข้อดีอะไรจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้บ้างคะพูดภาษาไทยได้ค่ะก็พอเด็กๆได้มาเรียนรู้ที่โรงเรียนนี้นะคะก็จะเห็นว่าเขาอย่างน้อยเขาได้พูดภาษาอังกฤษกันแล้วก็เราได้เห็นในฐานต่างๆก็จะมีฐานกีฬาการเล่นหมากขุมเนาะที่เมืองไทยแล้วก็อย่างนึงก็คือได้ดูนิทรรศการทำให้เด็กๆได้เรียนรู้ว่าการเรียนของที่นี่เป็นยังไงแล้วก็จะสามารถเอาไปใช้ที่โรงเรียนตัวเองได้แล้วก็วัฒนธรรมการแสดงต่างๆค่ะGuru menyatakan bahawa pelajar-pelajar dapat berbicara dalam bahasa Inggeris dan dapat mempelajari tentang permainan-permainan Malaysia dan dapat mencuba makanan-makanan Malaysia. ความคิดของครูเหรอคะก็เหมือนกันค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียแล้วก็เด็กๆได้รู้เกี่ยวกับการเรียนที่นี่ว่ายังไงนะคะแล้วก็ได้สื่อสารภาษาอังกฤษได้ภาษาค่ะ Guru seterusnya menyatakan bahawa pelajar-pelajar Thailand dapat mengetahui lebih lanjut tentang pembelajaran di sekolah di Malaysia dan tentang cara hidup dan sebagainya. Bersama dengan saya sekarang ialah Nur Aini Damia binti Nur Hisham selaku penyelaras atur cara untuk program Kenali Malaysia sempena lawatan Thailand Suratani to School ini. Apa khabar Aini? Baik, Alhamdulillah. Baiklah. Daripada apa yang kita dapat lihat sebentar tadi, program pada hari ini telah berjalan dengan lancar. Jadi bolehkah Aini kongsikan sedikit peranan sebagai penyelaras atur cara bagi menjayakan program ini? Baik, terima kasih atas soalan. Okey, pertama kali sebagai FM, peranan saya adalah semestinya untuk memastikan program Kenali Malaysia sempena lawatan Thailand daripada Sekolah Suratani to School adalah berjalan dengan lancar daripada awal sampai akhir. Jadi peranan saya adalah untuk memastikan susun atau cara itu adalah dalam keadaan yang elok dan saya akan memastikan setiap segmen yang kami buat menempati masa serta saya akan juga berhubung dengan AJK bawahan saya untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar. Selain itu, kami juga akan memastikan majlis macam AJK lain seperti runner, BS system semua tu bisa sedia untuk program ini. Baiklah, terima kasih atas kerjasama ini.
Semoga program ini dapat memperkukuhkan hubungan dua hala antara Malaysia dan Thailand serta memberi peluang kepada para pelajar untuk berkongsi ilmu dan budaya. Saya Nur Ali Alisha, wartawan dari TV PSS Al-Falah melaporkan untuk anda. Sekian, salam Malaysia Madani dan salam Ilmu Tonggak Jaya.